Ketuk-ketuk Ramadan jadi pilihan. Ketuk-ketuk Ramadan jadi pujian. Ketuk-ketuk Ramadan jadi pilihan. Ketuk-ketuk Ramadan jadi pujian. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ketuk-ketuk Ramadan. Apa khabar orang Melaka? Oh, bila sampai Melaka ni, kita tak boleh cakap pelan, kena cakap kuat. Ketuk-ketuk! Memang dahsyat. Siapa agaknya artis yang akan bersama dengan sis hari ni? Dahsyat ke tidak dia? Bersemangat ke tidak dia? Tapi yang pasti, panas. Panas kerana apa? Pernah menjuarai anugerah berprestij. Tapi katanya, menang sebab orang kesian. Ya ke? Bukan sebab sememangnya dia berbakat ke? Berbakat, okey? Ketuk-ketuk Ramadan. Ketuk-ketuk Ramadan jadi pilihan. Ketuk-ketuk Ramadan jadi pujian. Ketuk-ketuk Ramadan jadi pilihan. Ketuk-ketuk Ramadan jadi pujian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kau baru balik ke? Dari mana? Ya? Saya nak keluar ni. Assalamualaikum, abang. Kenapa suara makin seksi kan? Ya? Siapa ni? Awak ni sejak popular, kulit bertambah cerah. Allah Akbar, siapa pula ni? Oh ni yang selalu jual ikan ke? Oh mak saya mana ni yang? Alamak. Azmi tak macam suara sis ke? Oh sis! Sis Sheila! Ya Allah. Selalu dengar kat TV je jumpa. Wow. Tapi kenapa sis datang sini? Ni kan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, sis kan buat rancangan masakan paling panas sepanjang Ramadan. Rancangan masak-masak nombor 1. Ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Habis tu nak jumpa siapa ni? Hei, dekat rumah ni siapa artis yang paling panas, yang paling meletup? Bukan kau ke? Ya ke? Habis ni kiranya saya nak kena masak kan? Hai, ketuk-ketuk Ramadan, mestilah. Alamak, saya tengok perut tahu selalu makan je. Masak memang taklah. Tak apa, untuk sis apa salahnya? Dia artis lain lah kot. Janganlah macam gitu. Boleh sediakan bomba siap-siap ke? Takut terbakar ke? Alamak, sis dah lama buat rancangan masakan. Tak pernah panggil bomba. Tak. Kenapa kau rasa dapur ketuk-ketuk akan terbakar? Itulah kalau saya yang masak lah. So maknanya si kerja akhir lain lah? Sebaiknya gitulah. Ya ke? Terbakar dia tak apa, dia meletup, gantung dengan sis sekali. Kau rasa ketuk-ketuk Ramadan? Alhamdulillah. Sis! Jadi kita ada sis? Saya boleh masak lah sis, saya masak air pun boleh. Sekarang ni, okey, kau dah ada betul-betul depan meja ketuk-ketuk Ramadan yang si bawa pusing satu Malaysia. Oh ni yang selalu dia orang artis-artis duduk tu? Bukan duduk, masak. Kalau duduk dah mereka bengkok dah. Kita tak nak menghampakan peminat-peminat yang ada di Test Coaching hari ni. So antara Azmi, Api. apa ya api? Bukan ada dapur. Suka pasti panik kan? Kau pakai seram ke tadi? Saya takut api. Oh, kau tak api. Okey, mari sini. Sini ya, sini. Kau jangan sini. Hello. Sis, buat ketuk-ketuk Ramadan tak pakai api tau. Masak. Hebat tak? Kau tahu tak sis? Dah buat ketuk-ketuk Ramadan 13 tahun? Oh tahu. Dah macam-macam jenis dapur dah sis gunakan. Okey, cuba kau letak tangan kau atas dapur sis. Panas tak? Oh tak panas. Maknanya tak akan terbakar. Maknanya kau tak payah nak gaduh-gaduh nak bagi bomba. Tak payah bagi bomba lah. Tak payah. Nampak? Kau dah tahu dapur segini kan? Mana selamat kan? Jadi kau tak payah api. Oh tak payahlah. Kau jangan bagi peminat-peminat kat Test Coaching ni panik kan? Okey, antara Azmi dan juga sis, siapa agaknya yang akan masak dulu? Ketuk-ketuk Ramadan ada konsep. Awesome. Saya jadi Ultraman lah. Kalau kau jadi Ultraman, sis nak jadi apa? Saya jadi dinosaur lah. Dinosaur selalu kalah. Kau dah hodoh-hodoh je kau bagi sis dia. Dinosaur kau bagi sis. Kau tahu tak sini cantik? Wow. Sis cantik tak? Tak baik nipu bulan puasa. Awesome dulu ya? Okey. Awesome.
kau menang. Menang? Ha. Oh, saya tak payah masak lah ini. Hai! Si masak dulu. Oh, masak kau dulu. masak kemudian. Okey. Okey, anda di rumah jangan ke mana-mana. Sis dengan Azmi nak cari bahan dulu. Ketuk-ketuk! Bahan yang sis perlukan untuk mewangikan juadah yang sis nak masak untuk juadah berbuka puasa lah. Menggunakan daun, cuba kau bau. Kau rasa daun apa ni? Daun sup. Bukan Ni daun apa? Ni ah. Alamak, tahu lah. Ini daun sup. Oh, dia daun sup. Ini daun ni kadang-kadang kalau kata macam kita tak boleh nak bau, kau petik daun tu, okey, kau koyakkan dia, bau dia punya bau keluar. Bau. Wangi ke tidak? Wangi. Ni daun ketumbar. Oh, kalau ketumbar. Ketumbar. Ya, saya akan menunjukkan cara yang paling senang macam mana nak buat sup Eko Thai. Kun ka. Sawadika. Saya boleh cakap Jawa dekat Thailand tak erti. Cuba cakap Jawa. 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 Itu lah. Ni bulan Ramadan tau ni. Si cuba je kawal si itulah. keimanan ni ya. Si bagi ujian lagi dia. Kau bagi si ujian terlalu besar lah. Kita Ramadan lah. Ketuk-ketuk Ramadan jadi pilihan. Ketuk-ketuk Ramadan jadi pujaan. Alhamdulillah anda masih lagi bersama Sis dan juga Azmi Alif Baskers. Kau macam nervous je kenapa? Tak tahu nak masak ni. Wow, ingatkan kau macam tak bersemangat atau kau rasa macam tak seronok. Gila tak seronok. Ya. Rancangan masak-masak nombor 1 di Malaysia. Boleh nak tepuk sikit? Wow. Oi, ramainya orang. Ramai orang. Atas meja ni sekarang, Azmi, ada macam-macam bahan. Barang-barang yang saya perlukan dah sudah semestinya Eko. Okay, Eko lembu yang kita rebus ya sehingga dia empuk dan air rebusan jangan dibuang. Saya menggunakan bawang putih dan juga sedikit halia dan kita tumbuk halus dia. Sis menggunakan juga serai. Kalau tadi kita cari daun ketumbar kan? Ini daun apa? Tu bau daun macam daun serai ni. Daun Daun ketumbar lah. Lima purut. Wangi kan? Wangi. Okey, wangi sangat. Okey, menggunakan cili padi, menggunakan sebiji bawang besar yang kita potong 4, sebiji tomato juga kita belah 4 tau. Ini apa? Ni limau. Lima apa? Limau purut. Lima purut tu orang buat berubat. Untuk masak kita tak pakai limau purut. Daun dia kita pakai. Ini limau nipis. Limau nipis. Tak limau nipis nipis. pun. Memanglah tak nipis dia bulat. Oh bulat. Limau bulat lah panggil. Taklah. Okey, yang ini kalau kau pandai teka ni memang Sis akan letak jawatan kau buat ketuk-ketuk Ramadan ni. Oh, yo. Okey, kalau kau ni ya, sesi lalu kat hidung kau tau. 1 to go. Belacan. Dia tak? Sos ikan, nampak? Sos ikan. Nampak kan? Apa kata Thai? Okey, ketuk-ketuk Ramadan ditajuk oleh Saji. Wow! Saji yang akan memberi sentuhan keajaiban pada resipi Sis hari ini. Dan sudah semestinya Sis akan menumis dengan menggunakan minyak saji tanpa kolesterol. Kita akan tumis sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, koalisi nak panas dah. So, bila koalisi nak panas, okey, Sis kena tanya soalan panas. Ada orang cakap, kau menang hari tu sebab kesian. Tapi pada Sis rasa kau sangat-sangat talented. Kau sangat berbakat, suara kau memang bagus. Tapi bila peminat memberi tomahan sebegitu, pendapat kau apa? Tak adalah kata saya bagus. Tapi rasanya juri-juri di Malaysia ni semua yang hebat-hebat yang betul-betul profesional lah. Ya, betul. Takkan ada orang nak nilai kita atas rasa kesian kan. Ya, betul. Kita masukkan serai dan juga bawang putih dan juga halia yang kita tumbuk halus tadi. Okey, kita masukkan air rebusan tadi ke dalam. Hari raya balik mana selalu? Kan kita di Malaysia ni banyak raya Deepavali, raya Cina, raya Aidilfitri setiap tahun balik rumah saya. Raya-raya lain balik rumah dia. Oh. Tapi Aidilfitri kena rumah saya. Isteri kau bangsa apa? Tak kira lah. Saya kira baik lah. Banyak raya saya bagi kat dia. Aidilfitri je balik rumah saya. Wow. Si pun nak try macam gitu juga lah. Tadi si dah masukkan daun limau purut tau. Nak bagi wangi. Oh, patut nak wangi. Belum lagi. Oh, belum lagi. Kau buat menipu je tau. Belum lagi. Okey, si masukkan cube ke dalam. Okey, cube daging. Asyik si dia tanya soalan. Kau tak ada nak tanya siapa apa ke? Saya nak tanya. Apa dia? Saya handsome tak sih? Terima kasih. Terima kasih.
Belum lagi si jawab, Azmi. Alah, saya dah tahu dah hati si. Kau lah lelaki paling handsome sekali. Kalau kau Kalah Abang Jinggo, dia kata. Engkau kalah tak rambut je. Kalau kau tak elok, kau rasa si nak opung kau berlakon drama Cez Pictures ke? So maknanya engkau elok, handsome. Sempurna di mata sis. Alhamdulillah. Okey, kita akan masukkan tulang ke dalam. Okey. Ketuk-ketuk Ramadan jadi pilihan, ketuk-ketuk Ramadan jadi pujaan. Okey, kita masukkan bawang ke dalam. Okey, bersama dengan sedikit daun ketumbar. Okey, nak bagi wangi lagi. Kita masukkan sedikit nampla. Masukkan cili padi. Si nak masukkan limau nipis. Yang tadi kau kata tak nipis tu. Kan? Itu. Salah bagi nama tu. Salah bagi nama ya. Masukkan ke dalam. Kita masukkan kita punya buah tomato ke dalam. Dan kita tak perlu letakkan garam sebab kita ada nampla dan juga kita ada cube daging tadi. Dan kita biarkan dia mendidih. Tak nak berhenti pula bising. Kalau selagi kau tak berhenti sebelah situ dia berlari, dia dah naik share. Kau rasa? Nampak? Ada. Minat kau cakap bagong. Sup ekor tai dah pun terhidang di meja ketuk-ketuk Ramadan khas untuk anda di rumah dan juga yang masih lagi berada di Tesco Cheng Melaka ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Sis, disebabkan rancangan ni rancangan masak-masak nombor 1 di Malaysia. Jadi saya nak buat menu special hari ni. Okey, kau nak cari barang apa lagi ni? Saya nak cari gula Melaka. Mana sebabkan kita ni dekat Melaka, kita cari gula Melaka lah. Okey, Kalau kat Johor, kita cari gula Johor. Adakah gula Johor? Nanti saya buat lah. Ni. Ini dia. Okey, kau nak pakai berapa banyak ni? Satu ni cukup lah. Ya. Ini pun dah banyak dah ni. Wow. Apa istimewanya gula Melaka ni? Kenapa mesti dimasukkan dalam resipi yang kau nak masak ni? Boleh pakai gula biasa, tapi gula Melaka lagi sedap lah. Ya. Tengok sini kau gunakan lada hitam. Nah, itulah menu kita hari ni special. Wow, cili kau pilih merah Yang ini kau tambah lagi kepedasan ke? Kau banyak ketawa lah. Saya nak tolong kau ni. Sis kena tolong saya, sis. Tolong jangan tanya betul. Kira anda di rumah sih tak nak tanya apa-apa dah. Kau makan kasi cepat. Pegang ni. Ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketuk. Tak kuat lah. Ketuk. Alhamdulillah. Jangan sampai kena ketuk. Kalau si nampak. Amboi, dalam-dalam kata tak pandai masak kan kau kan Azmi? Mai sini si pegang ni. Ni apa yang kau nak masak ni? Wow, berwarna-warni kau ni. Hari ni menu special saya nak buat ni. Daging black pepper. Daging black pepper. Wow. Kita ada daging, bawang merah ada. Bawang merah ke bawang besar sih nampak? Bawang besar. Yang cili panjang-panjang ni. Oh, itu lada apa panggil? Lada Benggala. Dahsyat. Lepas tu kita ada sos black pepper. Dahsyat betul lah. Kita ada black pepper. Kita ada bawang putih. Ya betul. Ada cube daging. Betul. Ada halia yang dah dipotong halus. Ya Allah betul. Ini Azmi sangat lah. Dia ni. Sempat kita hafal tadi. Lepas tu saya nampak tadi ni yang apa ni? Gula Melaka tadi. Gula Melaka. Kan? Yang botol ni sos apa pula? Itulah sos tiram. Wow, sos tiram saja yang akan memberi sentuhan keajaiban pada daging black pepper. Azmi cari basket. Kau nak minyak saja tak? Guna tanpa kolesterol. Hebat sangat kau menghafal. Okey. Kau rasa Steve ni rupa paras ni macam mana? Mungkin cantik tu memang cantik lah. Garang sikit. Muka garang lah. Muka garang ni? Macam cikgu sekolah. Sis. Okey. Kau rasa hidung si mancung tak? Kau rasa-rasa lah. Tak terlalu mancung. Kau rasa si gemuk ke kurus? Tak gemuk sangat, tak kurus. Berisi lah, berisi.
Berisi. Berisi? Ha. Okey, dapur kita dah panas. Okey, tapi Ini akan dah siap masak. belum. Oh, belum. Apa yang nak dimasuk dulu? Kita nak kena masukkan daging dulu. Wow. Okey. Saya kacaukan. Okey, kacau ya? Okey. Sis dapat tahu yang Azmi pada asalnya Rabun ya? Oh, waktu kecil dulu lah. Rabun ya? Rabun dah sampai umur 11 tahun 11 tahun. Mana sis tahu? Hello. Dahsyatnya. Hai. Apa orang tahu tu? Hai. Sis apa saja pasal Azmi? Pasti peminat kau. Oh yo, terharunya rasa. Okey, kita goreng daging ni sampai dia. Sampai dia empuk. Macam mana kau tahu yang daging ni dah empuk? Saya kena cedok sikit. Cedok sikit. Lepas tu? Lepas tu saya angkat, saya rabu. Oh, rabu macam tu. Mm. Sisi masukkan bawang putih Bawang putih. Masukkan halia betul? Betul. Okey, kita tumis sampai wangi Ha. Wow, wangi lah Azmi. Wangi. Tu yang si belum masukkan cube, masuk cube lah ya? Cube Okey, lah. masuk cube Cube lah. lah. Gula Melaka ni kau masuk bila? Sekarang lah. Sekarang. Sekarang lah. Ya ke? Agaknya lah. Okey, masuk je lah. Okey, si nak tanya sejak bila Azmi minat bernyanyi? Dan waktu sekolah saya dah mula belajar muzik, Okey. belajar main gitar semua lah. Tapi tak berapa minat menyanyi. Okey. Tapi lepas dia habis STPM, kebetulan pula Zaki ahli kebelakangan basket juga. Dia ada dapat satu show waktu tu, dia seorang lah. Jadi dia tak ada tahu teman, dia ajak saya teman. Okey. Start daripada tu lah yang mula kita berdua je kena nyanyi jugalah. Oh, nak tanya kena nyanyi. juga. Pasal dia juga. Nyanyi orang suka pula Orang suka sedap lah suara. Katanya lah, saya rasa macam tak sedap. Tak, saya minta pujian tu. Oh, memang sedap. Okey, si dah masukkan sos lada hitam betul? Betul. Lepas tu si masukkan sikit lada hitam lagi nak tambahkan dia punya kepedasan betul? Betul. Oh, sos tiram ni nak masuk tak? Betul. Kena masuk. Okey, masukkan sos tiram ke dalam. Okey, saya letakkan sedikit gula. Garam nak sikit je ya? Okey, sikit je. Okey, alright. Sedapnya bau dia. Ya Allah, meletupnya. Okey, dan kita masukkan bawang dengan kapsikum tadi. Oh, tu yang warna-warni je tu. Masakan kau ni bertaraf hotel 5 bintang tau. Tengok orang lah yang masak. Okey, dah ready dah? Dah. Okey, bila kau dah cocok ni menandakan yang resepi ni memang sah lah. Bukan orang lain masak ni. Special untuk ketok Ramadan. Alhamdulillah. Tu dia. Saya nak bagi hadiah dulu kepada mereka-mereka yang masih lagi berada di Tesco Cheng Melaka ni. Orang Melaka? Orang Melaka? Oh, kalau hadiah cepat jawab ya. Okey, soalan sis. Angkat tangan. Angkat. Okey. Soalan saya. Dah berapa tahun Saji taja saya? 3. Salah saya. Tapi siapa cakap 4 tahun? Mai sini. Abang yang cakap 4 tahun tu. Mai sini abang. Okey, berapa tahun bang? 4 tahun ya. Okey, macam mana abang tahu 4 tahun? Soalan lagi. Saya tengok ketuk-ketuk Ramadan masa bulan Ramadan. Nampak? Setiap tahun tengok sis tau. Kenapa abang minat ketuk-ketuk Ramadan? Sebab kita boleh belajar macam mana cari-cari sis memasak. Alhamdulillah. Ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Cuba try bang. Ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih bang. Tak dimanja ya. Dah tiba masanya untuk sis bagi pula hadiah kepada Azmi. Tanda terima kasih sis. Dan juga tanda kasih sayang sis pada kau. Dan sis sentiasa mendoakan kejayaan kau dunia akhirat ya. Terima kasih. Yang kau kena jaga kesihatan tau. Kalau kau nak terus berada di dalam pesada seni ni. Sebab itu sis akan bagi kau produk dinas. Produk penjagaan kesihatan dan kecantikan. Wow. Ya. Tambah handsome saya. Bertambah handsome memang ya. Dan bukan itu saja disebabkan kau pun tak pernah beli apa-apa untuk isteri kau. Jadi sis ada telefon Siti Khadijah yang boleh kau bagi kat isteri kau lah nanti. Tanda kasih sayang kan? Sayang ni. Okey, sis ada produk saja yang sis nak berikan kepada kau tanda kasih sayang sis. Terima kasih. Berat? Boleh tahan. Ya. Dalam ni ada pelbagai produk saja yang akan memberi sentuhan keajaiban pada apa saja yang dimasak oleh Azmi. Sebelum sis bagi kau barangan ni, sis nak berkongsi pada penonton di rumah ya tip untuk kita mencegah keracunan makanan. Bila kita pergi ke bazar Ramadan, bila kita nak beli apa saja makanan ya penonton di rumah ataupun maupun yang berada di Tesco Chain, kita kena pastikan pengendali makanan itu berkeadaan yang bersih. Pastikan gerai itu bersih untuk mengelak keracunan makanan yang sering kali berlaku di bulan Ramadan. Dan kita ada set penjagaan kebersihan diri daripada Kementerian Kesihatan Malaysia khas untuk Azmi Charlie Baskers. Terima kasih. Banyaknya hadiah kau dapat. Itulah tu. Ya Allah. Kau rasa cukup ke kau nak lagi?
Kalau ada lagi nak lah juga. Ya? Okey. Zaman sekarang ni lagi tamak lagi untung orang kata. Ada benda lagi saya nak bagi kau ni? Ha? Aku penampau. Takkanlah sis macam itu. Sis ada duit raya. Ini tak boleh bagi orang. Okey, kita ada duit raya. Semangat Tesco kita jemput wakil Tesco Cik Melaka, Encik Ali. Apa khabar Cik Ali? Sini. Cik Ali. Ni. Cik Ali, ini artis saya. Terima kasih, Cik Azmi, Charlie Baskers ya. Terima kasih atas layanan yang superb ya. Daripada pihak Tesco Cik. Terima kasih Cik Ali ya. Okey, kata-kata terakhir Azmi kepada penonton-penonton di rumah maupun yang berada di Tesco Cik ni, tanda terima kasih. Terima kasih untuk Ketuk-Ketuk Ramadan lah kerana sudi mengundang saya tak pandai masak ni. Dan terima kasih untuk semua yang ada di sini atau di rumah yang selama ni menyokong Charlie Baskers. Kepada anda di rumah, terima kasih kerana menonton Sis dan juga Azmi dari mula hinggalah ke hujung rancangan. Terus bersama Sis sepanjang Ramadan. Siapa agaknya artis yang akan masak dengan Sis dan Tesco mana pula kita nak membeli belah esok. Jangan lupa bersama Sis sepanjang Ramadan. Ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Terima kasih Tesco.